Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ni kita akan tengok elemen yang seterusnya dalam visual and design. Bermakna kita telah mempelajari, sebelum ni kita telah mempelajari elemen garisan, elemen rupa dan bentuk kan. Jadi, kali ni kita akan tengok elemen value pula. Okay, apa itu value? Value is the art element that describe the darkness and lightness of color. It can be used to communicate depth and distance, visual texture, and indicate form. The usage of gradual value create a tonal effect. So dalam konteks ni kita tahu dia ada katakan kat sini value ni adalah elemen yang menggambarkan sesuatu yang bersifat gelap dan sesuatu yang bersifat cerah. Kalau ikutkan kita kategorikan atau kita rujuk kepada warna lah. Okay, sebab kalau hitam dan putih pun tetap warna kan. Jadi kita katakan darkness and lightness of color. Kemudian value ni digunakan untuk communicate, menyampaikan depth lah, kedalaman, and distance, jarak lah. Termasuk juga visual texture, tekstur pada objek dan menentukan bentuk. Okay, so nanti kita akan tengok contoh-contohnya lah. The usage of gradual value create a tonal effect. So apabila kita mempelbagaikan darkness, mempelbagaikan lightness, ada range dia, ada dia punya perkadaran dia. So kita akan dapat hasilkan value yang dipanggil tonal effect. Okay, nanti kita tengok contoh. Next, okay, inilah dia yang saya maksudkan tentang value tadi. Kalau kita letak daripada putih, kosong, nilai dia kosong, kita biasanya indicate kosong. Kita boleh susun dia gradually. Inilah kita susun dia secara berturutan. Dan nilai hitamnya semakin bertambah atau dia semakin gelap, jadi nilai 10 lah. Sepatutnya hitam ni 10 lah. So putih adalah kosong. Okey, kalau dalam software biasanya kosong tu putih, 1 tu hitam lah. Kalau dalam software grafik. Okay. A very important element in especially drawing and painting is value. Okay, dia kata elemen paling penting sekali dalam drawing dengan painting adalah value. In this context, value means light and dark. Macam sebelum kita dah katakan, value memberi maksud cerah dan gelap. Sometimes refer to by the Italian word chiaroscuro, literally light ataupun light or dark, cerah ataupun gelap. Value is often described visually by a scale with varying shade of grey arranged between black and white. Ni dia kata tu susunan shade. Selain dipanggil tonal, kita panggil dia shade lah. So dia range antara susunannya antara putih kepada hitam. Similar value distributed in pattern throughout a work or art can lead the viewer's eye around the piece to receive the message the artist intended to send. Kata so jadi value ni digunakan sebagai dalam bentuk pattern lah, susunan corak dalam sesuatu hasil seni bagi mengarahkan mata lah penonton ataupun viewer kepada sesuatu tumpuan objek yang ingin disampaikan ataupun message yang ingin disampaikan oleh artis tersebut melalui hasil karyanya. Okay, thus value is an important compositional device, but value can be used to create the illusion of space as well. So value ni adalah elemen yang paling penting untuk menggambarkan composition, susun atur di dalam satu hasil seni. Namun ia adalah sesuatu elemen yang memberi ilusi ruang. Okay, jadi kita akan nampak tadi kita dah cakap daripada awal dia memberi gambaran distance kan, jarak. Jadi nanti kita tengok contoh, kita akan nampak ada, kita boleh dapat detect rasa ada objek yang depan, ada objek yang di belakang, ada objek yang dekat, ada objek yang jauh. Okay, so kita tengok contoh lebih mudah. Okay, it almost eliminate the local or actual color. Okay, biasanya kalau kita gunakan color pula, value pada color,
kita akan dapat warna yang sebenar lah. Dia kata actual color ni. Okay, kita akan ikut. Nanti kita tengok contoh. Value create depth, macam kita kata tadi, menunjukkan kedalaman. Dan dia memberi objek look 3-dimensional. Ni macam kita dah belajar form hari tu, saya dah tunjukkan dah sikit. Tapi ni lebih kepada value lah. Okay. With highlight and cast shadow. Dia juga ada shadow lah. Okay. Or in landscape where it get lighter or value. Okay, ni contoh-contoh lah. Nanti kita akan tengok lagi. When the artist is working a flat 2-dimensional surface as in drawing and painting in order to create 3-dimensional rounded or projecting object, he or she must rely on illusion alone, more on 2D and 3D later. So bila kita lukis sesuatu objek atas kertas, biasanya dia akan nampak flat sahaja, kan? 2D ataupun dipanggil 2-dimensional ataupun 2D lah, 2D objek 2 dimensi. Tapi bila kita start letakkan value, dia akan create satu illusion yang menggambarkan objek tu dalam bentuk 3-dimensional ataupun objek 3 dimensi. Okay, ni contohnya lah circle ni kan. So dia letak transitional value, maksudnya ada perubahan value daripada gelap kepada cerah kan, dan backgroundnya adalah hitam kan. So daripada sini dia lekas juga shadow, ada bayang dekat sini. So kita nampak objek hitam kepada cerah lah. Okay. Dalam konteks yang ni pula kita nampak lah kotak. Dia macam mana dia bentukkan kotak ni. Kalau kita pandai main dengan value, kotak ni warna dia cerah, nampak putih sahaja. Yang digelapkan adalah background ni kan, dikelabukan supaya nampak objek ataupun bentuk kotak ni. Kemudian diletak juga line-line hitam ni kan, untuk dapatkan lagi solid bentuk kotak ni. Okay, broken value are what cause us to see texture in a drawing, painting or print. So broken value ni bila kita macam ni nampak ni, kita tepek-tepek dia, ada gelap ada putih tak sekata ni, dipanggil broken. Macam dekat pack ni, beg plastik ataupun beg kertas ni, dia akan menggambarkan texture. Okay, selepas ni kita akan belajar texture lah. Okay, so next kita tengok lagi contoh. Okay, ni cara kita nak lukis lah sesuatu bentuk untuk menggunakan value untuk menggambarkan dia jadi objek 3 dimensi. First sekali kita warna satu color je flat, petak kan, dalam bentuk hexagon kan, sisi 6. Kemudian kita colorkan dia sikit, dua bahagian ni kita dah ubah warna dia. So kita dah nampak dia ada objek berbentuk sikit. Kemudian dia gelapkan lagi sebelah sini ni, sebelah kiri ni. Kemudian dia letak shadow. So kita dah nampak dia ada dekat sini, dekat C ni dia dah dapat 3D perception lah, pandangan dia, kita dah dapat persepsi dia adalah objek 3 dimensi. Kemudian kita letak lagi gelap shadow, dia akan nampak satu objek yang solid lah, volume kan, yang ada volume. Okay, yang ada isi padu dah lah, nampak solid 3D. Okay, ni kategori of value lah. Macam saya kata tadi, bila kita dah letakkan range, kita dah colorkan daripada putih kepada hitam, kita sebenarnya akan dapat satu susunan tint. Dalam konteks ni kita panggil tint is adding white. So kalau kita warna kita ada contohnya, kita ada warna pink, contoh kita ada warna merah, kita tambah warna putih banyak, so kita akan dapat warna pink kan, hampir-hampir pink, merah lembut macam tu. So itu dipanggil tint. Maksudnya kita tengah menambahkan kecerahan pada warna yang kita gunakan. Dalam konteks yang gambar ni hitam lah. So bila hitam ni kita tambah putih-putih-putih, makin lama air sekali dia menjadi kelabu. Okay. Shade pula apabila kita tambahkan warna hitam. So kalau kita ada warna biru, dia bila kita tambah hitam dia akan jadi dark blue. Kan? Okay. So dalam konteks susunan value ni, bila yang ke arah putih dipanggil high key. Bila yang ke arah gelap dipanggil low key. So yang tengah-tengah dipanggil intermediate. Okay. So yang makin cerah ni dipanggil intensity. So intensity yang tinggi lah yang makin cerah ni. So kalau yang makin gelap ni kita panggil dia shade. Okay. So dekat sini juga dia kata value contrast is where light value are placed next to dark value to create contrast or strong differences. So bila kita ada warna putih dengan hitam, bila kita letak bersebelahan tu dia jadi nilai kontras yang sangat tinggi.
kan. Contoh nanti kita akan tengok. So value scale is a scale that show the gradual change in value from its lightest value white to the darkest value black. So dia kata value scale ni, skala value ni adalah warna yang kita susun daripada warna yang paling cerah hingga kepada warna yang paling gelap lah. Okay. Okay, nanti mungkin kita boleh buat latihan lah. Kita akan bawa watercolor ke dalam kelas kan. Kita warna daripada warna yang cerah, value yang rendah, value yang tinggi lah, high value kepada low value, di mana kita akan campur hitam pula. Okay, nanti kita cuba buat. Okay, so ini caralah untuk increase, decrease kontras ni. Macam kita katakan tadi, kalau kita letak hitam, solid hitam dengan putih, memang dia high contrast. Tapi bila kita tanda dan ni, yang dalam kotak ni kita dah tambahkan warna putih, dia dah makin cerah dan dia jadi kelabu. So nilai kontra dia dah makin berkurangan. Okay, so ini contohlah penggunaan kontra color lah. Dalam konteks ni dia pakai hitam dengan putih sahaja. Okay, ni dia kata juga bila kita gunakan pelbagai value, ada hitam, ada kelabu lembut, dia akan hasilkan, kita akan nampak ada macam pergerakan kan. Benda objek ni macam, sebenarnya mata kita lah, ilusi pada mata kita, pada fikiran kita, minda kita, yang kita nampak macam benda ni bergerak. Okay, sini pun sama juga. Bila kita play around dengan hitam saja, kita nampak flat macam tu je. Tapi bila kita letak hitam ke putih, ke kelabu, kita nampak dia macam bergerak kan. So yang putih ke hitam. Jadi dia kata, in the above example, the first set of all dark lines are static. Dia kata set garisan hitam yang pertama ni sama je. So kita rasa dia static, dia tak ada pergerakan. Yang tengah ni, the middle eye lead eye in downward direction. So daripada gelap kita akan nampak ke cerah kan. Jadi kita nampak dia bergerak ke bawah. Reversing lah, kita reverse bila kita tengok daripada cerah kepada gelap. So kita akan nampak reversing the value of the lines lead the eye upward. So maksudnya mata kita tend to gerak kepada cahaya, maksudnya objek yang lebih cerah. Jadi daripada hitam kepada warna yang lebih cerah. So ini menarik juga ni kalau kita buat dalam bentuk drawing kan, kita repeat color tu daripada gelap kepada cerah. Okay, ini antara contoh-contoh lah. Macam kita kata tadi, chiaroscuro ni lebih kepada permainan antara warna gelap dengan putih lah, value kan. Ini contoh-contohnya. Tenebrism ni adalah lebih kepada contoh painting yang terjadi lah. Okay, contoh-contoh painting. Decorative value ni lebih kepada kita gunakan dia untuk macam pakaian, untuk lebih kepada painting lah, hiasan kan, yang nampak lebih menarik lah. Kita main dengan pelbagai warna macam ni. Okey, ni tadi tu kita kata tu refer kepada contrasting. Subtle use of contrasting light and dark. Kita bermain dengan hitam, kawasan hitam, dan kawasan yang sangat cerah, iaitu hampir ke putih lah. Ni melibatkan kontras, efek kontra. Dalam masa yang sama kita nak menggambarkan highlight, nak menekankan fokus kita kepada sesuatu objek tertentu. Okay. Ini pun contoh lagi. Ini untuk dramatik. Dia kata highly dramatic, even theatrical theatre lah. So dalam theatre biasanya kita akan dapat efek-efek macam ni. So dia kata lighting affected mood kan. Dia beri mood, sesuatu mood kepada kita, dan ekspresi perasaan tertentu, emosi tertentu. Ni yang kata dekoratif tadi, pelbagai warna lah kita susun semula kan. Obviously based on pictorial invention lah. So image-image yang kita reka semula melalui imaginasi kan, dan formal consideration lah. So formal ni biasanya benda yang memang dah ada tapi kita olah lagi. Tapi formal ni maksudnya ada beberapa perkara yang kita tak boleh nampak dia secara lebih logik lah kan. Ada setengah abstrak tu dah kadang-kadang nampak tak logik kan. So ini lagi lah pattern yang digunakan, corak-corak yang kita gunakan value lah. Ini contohnya lantai dan macam lebih kurang ada tiang kan, ada dinding ke macam tu. Ini pun sama juga, sketches dalam kawasan bangunan kan macam tu, kapal ke macam tu. Kemudian ini digunakan line dan warna juga, value.
untuk hiasan atas meja kan, ada kopi, ada pisang kan. So ini bagaimana artis menggunakan value lah untuk menghasilkan pattern ataupun corak. Okey, ini contoh penggunaan value yang paling penting juga dalam konteks untuk menghasilkan thumbnails lah. Biasanya kita nak buat thumbnails yang macam saya kata itu kecil-kecil je, besar separuh tapak tangan kita tu, kita akan gunakan value lah. So daripada walaupun kecil lukisan dia, tapi bila kita play around dengan value tu, kita boleh detect lah ada objek foreground, ada objek middle ground, ada background kan. So ini antara kegunaan value lah. Okay, ini pun contoh juga penggunaan lighting macam kita kata tadi, untuk kontras lighting kan, dia main dengan value. Okay, ni antara contoh yang paling simple yang saya rasa awak, siapa yang tak pernah belajar seni kan, mungkin boleh tengok contoh-contoh begini untuk awak faham value. Ni macam yang hari tu saya tunjuk juga kan, bila dia nak tunjuk siluet, dia hitamkan kan. So tapi yang ni bila ada color, value color yang sangat variety, yang sangat pelbagai, kita nampak sangat detail lah dan nampak image sebenar. Tapi bila kita guna value putih dan hitam ataupun dipanggil monochrome, kita dah dapat simple object atau dipanggil siluet sajalah. Kita dapat rupa saja, betul? Sini rupa pokok, ni rupa gunung kan, ni rupa pokok-pokok. So bila kita tapi masih menarik kan, kalau selain daripada kita guna warna, kita gunakan juga hitam putih, ni sebenarnya menarik kan. Mungkin ni macam saya katakan tadi, skala untuk value, high key dengan low key saya dah terangkan. Okey, ni color pula. Color kita panggil dalam istilah lain dia adalah hues lah, hue kan. So kita boleh letak daripada hitam kepada putih. So dekat tengah-tengah antara hitam ke putih ni sebenarnya kita akan dapat warna-warna yang lain kan. Kalau kita tengok warna pelangi, so warna pelangi tu berpunca daripada satu cahaya, iaitu cahaya putih kan. Bila kena air hujan, titisan hujan, dia terbias kan, terbias menjadi tujuh warna. Okey, so macam itulah mata kita nampak juga. Okey, so ini contoh-contoh lah bila mana kita melihat pada value, kita akan dapat ni lah yang kita kata awal tadi, dapat unsur ruang kan, space. So kita dapat lah bila kita play around dengan value kan. Ni dapat objek lah, macam ni kita nak highlight objek tu, bentuk objek. Bila kita letak objek tu berwarna hitam dekat depan, kat belakang dia warna kelabu. Okay. Ni pun samalah, play around dengan value, kita dapat shape bentuk-bentuk tertentu. Ini kira fotografi jugalah, penggunaan fotografi. Nanti kita tengok lagi detail lepas ni. Okey, ni contoh-contoh lagi lah. Okay. Di mana macam lantai kan, di play around dengan range of value. Untuk color brown, warna coklat, so kita akan dapat pelbagai. Sama juga bangunan ni, dia play around dengan hijau, keputihan. Bilik ni pun sama. So banyaklah, value ni banyak dalam kehidupan kita kan. Cuma kadang-kadang kita tak perasan je lah penggunaannya. Tapi bila awak dah belajar elemen of art ni, elemen seni ni, awak dah nampak lah penggunaan elemen-elemen ni dalam kehidupan harian kan. Okay, so untuk value saya dah habis tadi. Saya mengharapkan awak boleh buat satu aktiviti lah untuk dalam kelas hari ni. So saya harapkan awak boleh buat satu aktiviti, iaitu aktiviti dia melibatkan, saya akan minta anda, pelajar perlu memilih satu objek daripada kategori berikut. So saya dah tetapkan ada kategorinya buah-buahan, satu lagi perhiasan rumah kan. Contohnya pasu ke, sofa ke kan, apa-apa objek yang menarik perhatian awak lah, yang awak rasa awak berminat untuk lukis. Kemudian lukiskan semula tekstur setiap objek pada petak segi 4 sama, bersaiz 4/4 inci pada kertas. So awak lukislah petak 4/4 inci ni pada kertas. Kemudian awak pilih objek awak lukis balik. Okay. So awak gambarkan sedikit tekstur dia sebenarnya. Saya nak suruh awak play around dengan hitam putih tu untuk nampak tekstur pada objek tu. Tapi kalau tak dapat pun, awak boleh buat dalam bentuk yang macam ni. Contoh yang saya bagi ni.
Maksudnya tak detail mana pun kan. Tapi tahulah yang itu adalah buah. Tak atas meja ke macam tu, ke atas batu ke kan. So kalau nak objek buah saja pun boleh saja. Okay. So bila awak dah start lukis, of course lah, dah tentulah awak akan apply elemen seni awak, garisan, rupa, bentuk dan value kan. So value ni satu saya nak awak lukiskan dalam bentuk hitam putih, satu lagi berwarna. So awak lukis macam ni lah, sebelah-sebelah. Satu saiz ni 4/4 warna hitam putih ni, satu lagi 4/4 yang berwarna. Okay, maksudnya awak ada 2 lukisan untuk buah-buahan, kategori buah-buahan. Kemudian awak ada lukisan 2 lukisan monokrom dan berwarna untuk perhiasan rumah. Maksudnya awak akan buat 4 lukisan lah. 2 monokrom, 2 lagi yang berwarna. Okay, so itu saja untuk kali ini. Saya harap awak boleh buat teruslah dalam kelas. Sebab habis kelas, kalau boleh saya nak suruh submit teruslah. Okay, so jangan buang masa. Cepat-cepat pilih objek awak. Boleh cuba, boleh juga tiru daripada gambar-gambar dekat internet je lah. Kalau tak ada objek depan mata, cari gambar-gambar dekat internet. Okay, itu saja daripada saya. Selamat mencuba. Bye-bye.